Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menu air diet cut sugar kita ialah nanas longan. Cara menyediakannya, yang pertama kita perlukan nanas, yang mana nanas ini mestilah direbus dahulu. Okey, masukkan nanas ke dalam cawan. Okey, kemudian masukkan longan kering. Dan kita masukkan air suam ke dalam cawan. Kenapa air suam? Kerana dalam tema diet kita, air suam akan menyebabkan kita kurang minum air dan cukup dengan hanya segelas ini sahaja. Kemudian kita kacau-kacau air longan kita biarkan untuk beri peluang kepada longan ini kembang. Air nanas longan suam ini sesuai dibuat ketika hampir masuk waktu berbuka puasa supaya air suamnya masih terasa. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Semoga anda terus komited untuk berdiet supaya badan kita lebih sihat, cergas dan selesa untuk beribadah di Ramadan ini. Doa saya agar anda semua dianugerahi rezeki yang melimpah, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi.